Nah, dekat sini dalam. Jadi dengan ini saya rasmikan dan dibaca doa oleh Ustaz kita lah. Jadi selepas itu kita masuk ke dalam untuk jamuan. Dan selepas jamuan itu mungkin diikuti dengan sembahyang zuhur kalau sampai waktunya. Itu lebih kawan. Ingat dekat mulut tu. Dia dekat sini. Atas ni. Atas sini. Ada kompang. Selawat dah ada. Buka tumpang. Tidak. Dia kentut. Selawat tu dah cantik lah. Saya rasa selawat tu dah cantik lah. Nanti kan orang anggap lain tak. Dengan ni saya rasmikan semua ni. Maka selawat. Cantik ke tu? Sebab tu program yang nak aturkan betul-betul tu. Masa dia rasmikan tu, dia cakap tu mungkin selawat. Cantik juga. habis dia semua baca doa. Kita hari kemarin koreksi sikit. Okey, lain tambahan? Ada lain-lain? Haji Mat, Cik Mat.